Tahniah atas pendaftaran anda dengan Public Gold. Ikuti langkah selanjutnya. Mana caranya kita nak daftarkan akaun emas Public Gold untuk kali pertama? Okey, so jom saya tunjukkan. Yang pertama, tuan-puan boleh buka Play Store ataupun Google Store, okey, di handphone masing-masing. So macam saya IP, so saya akan tekan pada App Store. So dekat sini tuan-puan, kita tulis dekat atas Public Gold. So kita pun tekan cari. Apabila kita jumpa logo macam ini, okey, kita pun muat turun. Okey, so dan kita pun tekan buka. Okey, so ini adalah paparan yang pertama dan tuan-puan boleh tekan login. So untuk ke next step ialah tuan-puan nak masuk ke dalam akaun emas tuan-puan. Caranya macam mana? Bila tuan-puan pergi dekat sini, okey, so tuan-puan tekan pada username dan juga password. So kedua-dua kotak kosong ni tuan-puan hanya perlu isikan nombor IC sahaja. Okey, atas dan bawah. Selepas itu tuan-puan tekan login now. So selepas tu tuan-puan dah boleh mulakan menabung. Okey? Now, klik request tag untuk meneruskan pembelian. Klik top up. Pilih gold. Untuk payment method, pilih FPX. Klik OK. Purchase amount minimal 100. Secara automatik jumlah gram akan dimasukkan mengikut pembelian. Anda juga boleh membuat purchase quantity iaitu mengikut jumlah gram. Klik purchase for myself, tandakan right I agree, kemudian klik place order. Pilih bank pembayar anda, kemudian klik proceed and pay. Buat pembayaran sehingga selesai. Jumlah gram anda akan dimasukkan ke dalam akaun Gap. Anda akan menerima PG code sebagai username.